Okey, perempuan yang berada dalam situasi diceraikan oleh suami di luar mahkamah. Apa perkara pertama yang perlu dibuat? Pertama, jangan panik. Kerana itu bukan pengakhiran kepada kehidupan kita. Terusnya, apabila berlaku perceraian yang berlaku di luar mahkamah ni, perkara pertama yang perlu dibuat adalah kita terus pergi ke mahkamah syariah. Kebanyakan isteri-isteri, dia akan pergi ke pejabat agama. Hakikatnya, pejabat agama dan mahkamah syariah ni adalah dua institusi yang berbeza. Kalau kita pergi ke pejabat agama, kita tak akan selesaikan masalah. Pejabat agama tak boleh buat apa keputusan. Yang boleh buat keputusan ialah mahkamah syariah. Jadi perempuan yang diceraikan, suami lepas cerai di luar mahkamah, terus pergi ke mahkamah syariah, ambil satu borang yang dinamakan borang pengesahan lepas cerai luar mahkamah. Pergi ke sana, isi borang, kemudian hantar semula kepada mahkamah untuk mahkamah beri satu tarikh untuk menghadirkan kedua pihak, suami dan isteri. Tapi apa jadi kalau suami tak datang? Jangan risau. Mahkamah ada cara untuk menghadirkan suami yang tak nak datang. Yang utamanya, perempuan mulakan tindakan yang awal dulu. Isi borang, dapatkan tarikh untuk sebutan yang pertama, kemudian bagi tahu pada pihak mahkamah suami enggan hadir dengan sebab yang begitu dan begini, dan minta mahkamah untuk hadirkan suami. Mahkamah akan hadirkan suami dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Yang utamanya, bila berlaku perceraian, jangan panik. Biar tahu, jangan keliru.